Nur Nilam dan Azlan Komeng berpisah pilih haluan. Berbeza Nilam ORTUZ dan Azlan Komeng. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Nur Nilam Ortiz dan Azlan Komeng nampaknya sekali lagi undang perhatian selepas masing-masingnya beri bayangan. Hubungan mereka sudah berakhir. Menerusi satu perkongsian di TikTok, Nur Nilam tampil menjelaskan status rumah tangga mereka kepada umum. Menurut Nur Nilam, keputusan yang dibuat bukanlah kerana pergaduhan besar, sebaliknya dicapai secara bersama dengan penuh hormat. Perkongsian itu juga dibuat sebagai penjelasan awal supaya tiada salah faham di kemudian hari. Nilam menjelaskan bahawa mereka sudah sepakat untuk membawa haluan masing-masing dalam kehidupan. Katanya, keputusan itu dibuat dengan doa yang baik buat satu sama lain. Kami sepakat untuk meneruskan kehidupan di jalan yang berbeza, dengan doa yang baik dan penuh hormat untuk satu sama lain, katanya. Saya beritahu bukan untuk membuka cerita lama, tetapi kerana suatu hari nanti mungkin kami masing-masing akan bertemu orang lain dan memulakan fasa baharu, ujarnya.